Okey, bismillahirrahmanirrahim. Hari ni kita nak sambung pula pelajaran kita pada yang muka surat 40 muka surat 40. Kat sini kat sini kalian nampak wasyurutuhu. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa syurutuhu ay al-wudu' ka syuruti al-ghusl. Khamsah. Dia kata sini syarat kepada wuduk tu seperti syarat mandi seperti syarat mandi iaitu ada 5. Yang pertama sekali disebut ahaduha ma'un mutlaq. فلا يرفع الحدث ولا يزيل النجس ولا يحصل سائر طهارة ولو مسنونة إلا الماء المطلق. Dia kata sini bahawa syarat kepada wuduk tu adalah mesti digunakan air mutlak. Maka tidak boleh untuk digunakan selain daripada air mutlak seperti air yang musta'mal ataupun air yang sekadar suci sahaja tapi tidak menyucikan seperti air air teh contohlah, ataupun air Coca-Cola ke semua ni, maka tidak boleh dia gunakan untuk angkat hadas melainkan dengan air mutlak sahaja. Wala yuzilun najas, dan tidak boleh juga dia gunakan untuk dia izalah najas, untuk izalah najis, untuk menghilangkan najis, melainkan dia guna air mutlak sahaja. Air mutlak sahaja yang boleh untuk kita hilangkan najis Contohnya untuk hilangkan najis yang ada pada badan kita, contohnya tangan kita berdarah ataupun kaki kita berdarah. Pertama sekali kita hilangkan darah apa semua itulah daripada badan kita, kemudian kita kena gunakan air mutlak untuk menyucikan tempat najis tu. Gunakan air mutlak untuk sucikan tempat najis tu Okey, pada hal tu wala yuhassilu sa'irat taharah. Okey, sebelum tu kita nak sebut dulu bahawa alat taharah ni dia terbagi kepada beberapa benda Pertama sekali air, itu yang pertama. Yang kedua pula adalah turab ataupun debu. Beza antara air dan juga debu ni, air ni dia boleh angkat hadas dan juga dia boleh hilangkan najis. Manakala turab ataupun debu ni dia hanya boleh hilangkan najis saja, tapi dia boleh angkat silap tulis kat sini. Dia bukan rafa' hadas ni, saya silap tulis kat sini. Dia hanya boleh membenarkan solat sahaja. At-turab, saya tak pasti sini, saya cek balik. Ini satu. Okey, kemudian ad-dabigh iaitu alat untuk kita samuk, alat untuk sertu. Alat untuk sertu yang ni dia bukanlah dia terizalah, dia menghilangkan najis, dia bukan juga dia tu mengangkat hadas, tapi dia hanya istihalah saja. Dia hanya menukarkan benda yang najis tu kepada benda yang taharah. Begitu juga takhallul, cuka yang betul ataupun arak itu jadi cuka, itu hanyalah melalui proses istihalah sahaja. Hajarul istinja, yang kelima pula adalah hajarul istinja. Alat taharah yang kelima adalah hajarul istinja. Hajarul istinja bukan juga tidak termasuk dalam perkara yang menghilangkan najis. Tidak termasuk dalam perkara yang menghilangkan najis. Dia hanyalah mentakhfifkan saja najis tu. Dia hanya meringankan saja najis tu. Okey, pada dia kata sini wala yuhassilu sa'ira at-taharati walau masnunatan illa al-ma'u al-mutlaq. Dia tidak terhasil kesucian selain daripada wuduk ni tidak terhasil sekalipun pada benda-benda yang bersifat sunat seperti mandi Jumaat Contohnya mandi Jumaat. Boleh tak kita mandi Jumaat tu kita gunakan air musta'mal? Adakah dapat pahala sunat? Jawab dia tidak dapat pahala sunat. Dia tidak dapat pahala sunat kalau mandi Jumaat tu dengan air musta'mal, ataupun dia gunakan ataupun dia meniga dalam wuduk dia tu, dia tidak terhasil dengan air musta'mal. Dia hanya terhasil dengan air mutlak sahaja. Illa al-ma'ul mutlaq. Di sini wa huwa ma yaqa' alaihi ismul ma' bila qaid, iaitu apa maksud ini? Dia nak terangkan pula tentang maksud air mutlak Air mutlak iaitu ma yaqa' alaihi ismul ma' bila qaid, apa yang
kita boleh panggil dia tu hanyalah air saja tanpa ada qaid, tanpa kita boleh panggil dengan qaid yang lain. Contoh kalau ke depan mata kita ni ada air jus orange, contohlah jus orange. Adakah kita boleh katakan jus orange ni sebagai air? Adakah kita boleh katakan jus orange tu kita panggil dia air saja tanpa kita panggil dia dengan air jus orange? Daripada tidak boleh daripada tidak boleh. Kita mesti kata bahawa ni air jus orange. Kita tak boleh nak kata air ni adalah air semata-mata. Kita mesti kata air ni jus orange. Air ni adalah air jus orange. Kita tak boleh kata bahawa air ni sekadar air sahaja. Contoh kalau ada orang minta air, ada yang minta air, kemudian kita pun bagi kepada jus orange. Adakah dia kira sebagai memenuhi kehendak dia? Jika dia tidak memenuhi kehendak dia, sebab dia minta air saja, bukan bermaksud dia minta air jus orange. Air jus orange. So maksud kepada bila qaid kat sini ni, ni adalah bermaksud bila qaidin lazim. Bila qaidin lazim, tanpa qaid yang lazim. Tanpa qaid lazim maksudnya kalau qaid lazim tu, apa maksud qaid lazim? Qaid lazim ni bermaksud qaid yang mesti kita sebut benda tu. Mesti kita sebut benda tu. Macam tadi kita sebut air tu adalah air jus orange. Kita mesti sebut jus orange tu. Tidak boleh kita sebut semata-mata benda tu air. Kita mesti sebut air jus orange. Itu maksud qaid lazim. Maka bila dia ada dua syarat ni bila qaid ni. Yang pertama sekali, bila qaid lazim, pertama sekali bila qaid lazim, nampak saya tulis kat situ, bila qaidin lazim, maka terkeluar daripada qaid yang pertama ni bila qaid sahaja ataupun biqaidin munfak. Bila qaid sahaja ataupun biqaidin munfak tanpa qaid. Iaitu air, maksudnya sini bila qaid ni maksudnya air yang semata-mata air. Semata-mata air ataupun air yang ada qaid munfak. Qaid munfak ni apa maksud? Qaid yang kita boleh tidak sebut benda tu. Contohnya qaid air hujan. Air hujan. Adakah mesti kita sebut air hujan tu sebagai air hujan? Contoh kalau ada yang minta air, ada yang minta air daripada kita untuk buat wuduk, contohlah. Adakah mesti kita sebut bahawa air itu berasal daripada air hujan? Daripada tidak mesti kita sebut. Itu maksud kepada qaid munfak. Itu berbeza dengan qaid lazim tadi. Lazim tu mesti kita sebut. Manakala qaid munfak ini tidak mesti kita sebut. Kita hanyalah sebut air hujan itu semata-mata kita nak air ini berasal daripada hujan sahaja. Li bayanil waqi' dia panggil. Lepas ni kita akan sebut balik. Kita nak bayanul waqi' sahaja. Okey, yang kedua pula, qaid yang kedua pula adalah indal alimi bihalihi. Indal alimi bihalihi. Maka terkeluar daripada indal alimi bihalihi itu dengan kharaja al-jahilu bihalihi. Terkeluar daripada orang yang tidak tahu tentang keadaan dia. Contohnya, depan kita sekarang ni ada sebuah air dalam cetung tak? Air dalam cetung. Kita tidak tahu kan air dalam cetung ni sebenarnya air itu sudah pun digunakan ataupun air itu sudah pun mustakmal dah. Kita menggunakan untuk wuduk. Sah ke tak wuduk kita? Jawapan dia sah. Jawapan dia sah sebab kita tidak tahu. Sebab kita tidak tahu. Kecuali kalau kita tahu, maka tidak sah lah kalau kita gunakan untuk wuduk. Badah. Wa in rashaha min bukharil ma'i at-tahur al-maghli. Ini nak terang pula tentang beberapa air yang tahur ni, air yang tahur, air yang suci dan menyucikan. Air yang suci dan menyucikan iaitu seperti air yang kita panaskan dia tu guna api. Contohnya kita ni ambil sebutir carat ke apa ke, kemudian kita panaskan air tu, kemudian kita letak dekat dengan atas daripada pembuka carat tu, kita letak permukaan yang sejuk. So bila wap air tu terkena pada permukaan sejuk tu, dia berubah. Permukaan sejuk tu tiba-tiba ada air. Kalau kita kumpul air semua ni, cukup satu sebotol ataupun sebaldi, contohlah kita kumpulkan semuanya.
kupu-kupu cukup sebaldi, kita pun nak gunakan air ni untuk kita buat taharah. Sah ke tak air tu? Jawapan dia sah. Kalau misalnya air yang digelegakkan tu, air yang dipanaskan tu adalah air yang mutlak, adalah air yang tahur. Air yang tahur. Kalau misalnya air yang dipanaskan air tahur, maka bolehlah untuk kita gunakan air yang tahur tu. Kalau misalnya air yang digunakan tu adalah air yang tahir, maka tidak bolehlah untuk kita gunakan untuk berwuduk. Dan ada sini pula ada dua jenis perbahagian. Air yang dipanaskan menggunakan api, yang kedua pula air yang digunakan yang terbit menggunakan api, yang kedua pula adalah air yang terbit tidak menggunakan api. Air yang terbit tidak menggunakan api seperti air apa ni? Air embun pagi-pagi tu. Air embun pagi-pagi tu kita kumpul semua sabaldi, lepas tu kita pun buatlah untuk taharah. Boleh ke tak? Jawapan dia boleh, secara ittifaq ulama boleh untuk kita gunakan untuk kita buat bersuci dengan air tu. Secara ittifaq ulama. Istahlaka fiha al-khalit, ataupun di atas sini kita sambung, istahlaka fiha al-khalit. Kalau misalnya ada benda yang sebati yang masuk ke dalam air tapi tidak berubah secara banyak, maka air itu kekal secara tahur, air itu kekal suci dan menyucikan. Ini maksud istahlaka fihi al-khalit au qayyida bi muwafaqati al-waqi'. Inilah kita nak sebut tadi, inilah bermaksud sebagai qaid munfak, qaid yang yang boleh terpisah daripada air tu, qaid yang boleh terpisah daripada air. Inilah qaid yang terpisah daripada air itu. Kita hanyalah, contohnya air hujan. Orang minta air daripada kita, kita pun bagi kepada dia air hujan. Kita pun sebut, ni air hujan ni, ni air hujan. Kita sebut kepada dia, inilah sekadar air hujan tadi. Air hujan. So kita sebut air hujan tu sekadar kita nak bagi tahu kepada dia keadaan air tu ataupun sejarah air tu sendiri. Yang sejarah air tu kita ambil mana daripada air tu, daripada mana. Bukanlah bermaksud dia tu qaid yang mesti kita sebut. Inilah bukanlah sebuah qaid yang mesti kita sebut. Air, contoh berbeza dengan jus oren, air jus oren. Air jus oren kita mesti sebut air itu adalah air jus oren. Kalau air hujan pula, kita tak mesti sebut air itu berasal daripada hujan. Kalau kita sebut air hujan itu hanyalah kita nak sebut sebagai apa ni? Kejap. Okey, minta maaf. Kita nak sebut sini. Itu qaid munfak kan? Qaid munfak. Bi khilafi ma la yudhkaru illa muqayyadan kama al-ward. Okey, ni pula dia nak sebut tentang masalah qaid lazim nah. Tadi tu qaid munfak, ni pula adalah qaid lazim. Kita mesti sebut qaid lazim ni, kita mesti sebut nah. Kalau hak tadi tu adalah qaid yang tidak mesti kita sebut, melainkan kita nak royak tentang keadaan dia saja, ataupun kita nak royak dia berasal daripada mana. Itu maksud qaid munfak. Okey, beres itu. Kita pergi pula pada yang seterusnya, ghairu musta'malin fi fardhi taharah. Ghairu musta'malin fi fardhi taharah, benda yang tidak digunakan untuk perkara-perkara yang fardu nah, perkara-perkara yang fardu. Okey, kita nak tegas sini tentang masalah air musta'mal. Air musta'mal ni dia berasal daripada dua perkara. Yang pertama sekali berasal daripada hadas, dan yang kedua pula berasal daripada izalah, daripada najis lah, daripada najis. Kita bersihkan najis. Air musta'mal yang berasal daripada hadas ni, dia mesti melalui 4 buah syarat. 4 buah syarat. Kita tengok sini 4 buah syarat. Yang pertama sekali al-ma' qalil. Air tu mestilah air yang sedikit. Air digunakan untuk fardu taharah tu mestilah air yang sedikit. Contohlah kan, air kita buat untuk berwuduk, air yang berwuduk, kemudian kita kumpulkan air itu semuanya ke dalam sebuah besin ataupun dalam sebuah baldi ke, maka sebuah baldi, adakah baldi itu cukup kepada 2 kolah? Jawapan dia tidak cukup kepada 2 kolah. So selagi mana air itu tidak cukup kepada 2 kolah,
air itu dikira sebagai air musta'mal. Air musta'mal. Okey, baiklah, pada yang pertama, pada syarat yang pertama, kita pergi pula pada syarat yang kedua kat sini, fardu taharah. Mestilah air yang kita gunakan itu pada benda yang bersifat fardu, benda bersifat fardu sahaja. Bukanlah benda hak bersifat sunat, benda hak bersifat sunat. Seperti apa? Seperti wuduk wuduk untuk kita semaya, ataupun mandi wajib mandi wajib. Maka pada bila kita gunakan air tu pada benda yang wajib, ataupun kita gunakan pada mandi ataupun wuduk, maka jadilah hadas tu, maka jadilah air tu sebagai air yang musta'mal. Yang ketiga pula, mestilah benda tu berpisah daripada anggota. Berpisah daripada anggota. Lepas ni kita katakan balik. Yang keempat pula adalah adamu niyatil ightiraf. Benda tu tidak boleh benda tu tak ada niat ightiraf tak ada niat ightiraf. Contohnya, kita ambil tangan kita ni, kita celup dalam air, kita genggamkan sedikit air tu, letak dalam telapak tangan kita ni. Kemudian kita pun gunakan telapak tangan ni untuk kita bersihkan muka kita. So kalau misalnya kita niat untuk bersihkan muka kita guna air tadi tu, ataupun kita ambil tangan kita, kita bersihkan tangan kita sebelah lagi, celup tadah tangan dekat air, kemudian kita basuh tangan kita. Kalau tanpa niat ightiraf, air itu jadi musta'mal. Tapi kalau ada niat ightiraf, maka air itu tidak dikira sebagai air yang musta'mal. Ightiraf tu apa maksud? Iaitu niat cetong niat untuk kita angkut air saja. Itu maksud niat ightiraf. Okey, baiklah. Nampak apa kaitan dengan hadas. Kita pergi pula benda hak berkaitan dengan air musta'mal yang kedua pula, iaitu air yang kita gunakan untuk kita basuh najis. Kalau misalnya air yang kita gunakan untuk basuh najis tu dia berubah salah satu bersifat dia, maka jadilah benda tu sebagai najis secara ijma'. Tapi kalau misalnya tak berubah pula, tengok, kalau tak berubah, kalau air tu banyak, maka air tu jadi suci dan menyucikan. Tapi kalau misalnya dia tak berubah tapi air tu sedikit, dan ada wazan, ada pertambahan wazan. Contohlah, kita gunakan air kita ni, air ni untuk kita basuh, contohlah tahi ke apa ke, lekat kat baju. Kemudian kita tadah kat bawah tu basing, tadah kat basing bawah. Kemudian kita pun basuh. Kemudian tiba-tiba air yang basing tu bertambah dia punya wazan dia, berat dia bertambah, maka air tu dikira sebagai najis. Kalau misalnya tidak bertambah najis pula, tengok pula adakah tempat yang kita basuh tu sudah pun suci ataupun tidak. Kalau misalnya dah suci, maka air itu dikira sebagai air musta'mal. Air yang suci tapi tidak menyucikan. Tapi kalau misalnya tidak suci, tempat kita basuh tu tidak suci, maka air itu dikira sebagai air yang najis. Okey, dah. Kita pergi balik. Ghairu musta'malin fi fardhi taharah. Tidak diisti'malkan pada fardu taharah. Min rafi hadathin asghara atau akbar. Terkait pasal air musta'mal musta'mal pada fardu taharah. Contohnya tadi bahawa air musta'mal adalah air yang digunakan untuk fardu taharah, benda-benda fardu seperti mandi ataupun mandi wajib ataupun wuduk, angkat hadas. Min rafi hadathin asghara atau akbar, untuk mengangkat hadas kecil ataupun besar. Min tuhri hanafiyyin lam yanwi, walau min tuhri hanafiyyin lam yanwi, sekalipun daripada sucian seorang Hanafi, seorang yang mazhab Hanafi, dia berwuduk tapi dia tidak niat. Wuduk tapi tidak niat, tetap air itu dikira sebagai air musta'mal. Aw sabiyyan lam yumayyiz li tawafin, ataupun bayi yang tidak memayyiz, yang dia gunakan untuk tawaf. Contohnya,
seorang bayi tidak memayis, tapi dia berwuduk untuk dia tawaf. Dia berwuduk untuk dia tawaf. Adakah air itu dikira sebagai mustakmal? Jawab dia, ya, dikira sebagai mustakmal juga. Ataupun ginilah yang disebut dalam kitab-kitab fiqh dan mazhab kita juga adalah seperti orang puan yang orang isteri kita ada seorang isteri yang bermazhab kitabiyah ataupun mazhab seperti Kristian ataupun Yahudi yang daripada asalnya daripada asal. Maksudnya Kristian ataupun Yahudi yang asal lah, bukan Kristian yang ataupun Yahudi yang sekarang ni, bukan. Kristian ataupun Yahudi yang asal. Kemudian dia dia dah haid, kemudian kita pun nak mandikan dia lah, ataupun dia nak mandi untuk dia halalkan diri dia tu kepada kita. Kemudian bila dia mandi, sudah tentulah bila dia mandi tu dia punya niat dia tu tidak sah. Sebabnya niat tu mestilah, syarat niat tu mestilah dia islah dulu. Syarat niat tu adalah dia mesti dia islah dulu. Bila dia mesti islah dulu, maka wajib atas dia untuk dia masuk Islam. Tapi masalah dia lah ni, dia tak masuk Islam lagi. Dia hanyalah kekal dalam agama dia, dalam agama kitabiyah dia tu. Kekal dalam agama kitabiyah dia. So bila jadi gitu, bila dia mandi, air yang dalam badan dia, air yang terpisah daripada badan dia ni dikira sebagai air mustakmal. Air mustakmal. Okey, pada situ dia kata sini wa izalati najasin, dan juga untuk air mustakmal itu adalah air yang digunakan untuk menghilangkan najis walau ma'fuwan an, sekalipun najis tu najis yang dimaafkan. Qalilan ay hala kaunil mustakmal qalilan. Ini syarat yang kedua ni, syarat yang kedua pula. Tadi yang syarat yang pertama. Yang kedua, mestilah air tu air yang sedikit nah, iaitu sedikit tu kurang daripada 2 kolah. Dia kata sini, fa in jumi'a al-musta'malu fa balagha qullatayn fa mutahhir. Kalau misalnya air mustakmal tadi tu kita kumpul, kemudian sampai ke 2 kolah, maka air itu jadilah air yang suci dan menyucikan. Kama law jumi'a al-mutanajjisu fa balagha qullatayn wa lam yatakhayyar wa in qalla ba'du bi tafriqihi. Seperti dia kata sini, jadi benda suci dan menyucikan tak? Begitu juga hukum terhadap kalau air yang terkena najis, kemudian dia sampailah 2 kolah, kemudian dia tidak berubah, kemudian tidak berubah, kemudian kita pun tafriq, kita pun ambil balik daripada air 2 kolah tu, kita ambil cetung, kita ambil balik air tu. Adakah air itu dikira sebagai air yang tahur ataupun air yang tahir? Jawapannya air itu dikira sebagai air yang tahur, cetung, kita ambil cetung air tu ataupun satu baldi ke, daripada 2 kolah kita ambil satu baldi tak sampai 2 kolah kan. Satu baldi ni, adakah air itu dikira sebagai tahur ataupun air dikira sebagai najis? Dia kata sini bahawa air itu dikira sebagai tahur. Fa'ulima, kata sini, fa'ulima anna al-isti'mal la yathbutu illa ma'a qillatil ma'. Pada sini bahawa air mustakmal tu tidak menjadi air mustakmal melainkan dengan air yang sedikit. Ay wa ba'da fisaliha anil mahall al mustakmal. Iaitu ni syarat yang ketiga nah, Syarat yang ketiga tadi syarat yang kedua. Syarat kedua air itu sedikit. Yang ketiga pula adalah air itu terpisah daripada anggota wuduk tu. Walau hukman, terpisah anggota wuduk seperti apa? Seperti jatuh air itulah. Contoh kita ambil air, kita pun basuh kalau tangan kita. Air yang duduk tangan kita tu masih dikira sebagai air yang suci. Tapi kalau misalnya dia sudah terpisah daripada tangan kita, jatuh ke bawah, maka dikiralah air itu sebagai air mustakmal. Dia kata sini walau hukman, sekalipun air itu bersifat hukmi. Contohnya lagu mana? Contohnya kita ambil air itu, kemudian kita basuh tangan kita, kemudian kita basuh lengan kita, kemudian kita basuh kita punya bahu. Jangan tanya sini, kalau misalnya basuh bahu tu, air yang mengalir sampai ke bahu ni, adakah air itu dikira sebagai air yang tahur ataupun air yang tahir? Daripada air
itu dikira sebagai air musta'mal. Dia tak pisah lagi, cuma dia tidak jatuh lagi ke bawah, tapi air itu masih berada di badan kita, tak jatuh ke bawah lagi, tapi air itu sudah pun melepasi had dipanggil sebagai, bukan had wuduk dah, bukan had wuduk. Sebab had wuduk yang wajib adalah daripada pangkal tangan kita sampai ke siku. Had yang sunat daripada siku ni sampai ke bahu, sampai ke permulaan tangan kita ni lah. Kemudian bahu ni bukanlah anggota wuduk bahu. So bila sampai ke bahu, maka air itu dikira sebagai air musta'mal. Sebab itulah kalau contohnya, kalau misalnya ada darah dekat dengan bahu kita, kemudian kita nak basuh ke darah tu dengan air anggota wuduk yang lebih tu, maka air tu tidak memadai lah. Air yang musta'mal tu tidak memadai untuk membersihkan darah yang ada pada bahu kita. Au rukbatahu, ataupun pada rukbah, atau pada lutut dia. Lebih kurang tadilah. Sepatutnya dia basuh pada kaki, hujung kaki tu sampailah ke buku lali, dan daripada buku itu tadi tu daripada hujung kaki ke buku lali itu adalah anggota wajib, dan daripada buku lali tu sampai ke rukbah, sampai ke lutut dia tu adalah tempat sunat. Dan tempat lutut tu sendiri itu bukan anggota wuduk. Sebab tu kalau misalnya ada darah dekat lutut, kemudian kita nak basuh darah tu menggunakan air wuduk yang lebih daripada basahan kaki tadi tu, maka tidak boleh. Wa in 'ada li mahallihi aw intaqala min yadin li ukhra. Wa in 'ada li mahallihi aw intaqala min yadin li ukhra. Sekalipun dia kembali semula ke tempat tu, air tu kembali semula, air yang kita gunakan tadi kembali semula pada anggota wuduk. Aw intaqala min yadin li ukhra. Okey, ni dia nak cerita sikit pasal khilaf. Sebenarnya dia ada khilaf dalam masalah ni dalam mazhab kita. Aw intaqala min yadin li ukhra. Contohlah kita nak cedok air tapi bukan dengan niat gayung, bukan dengan niat cedok air. Contohnya kita nak ambil air tu dengan tangan kanan tak, nak cedok air daripada kolah, contohlah cedok air daripada kolah, kemudian kita nak basuhkan tangan kita tanpa niat cedok, maka air itu dikira sebagai air yang musta'mal. Disebabkan bagi pandangan dalam mazhab kita, ada pandangan Ibnu Hajar, dia kata dua anggota dikira sebagai dua anggota, bagi tepat yang dua anggota ni sebagai dua anggota. Seperti tangan tu ada dua kan, tangan ada dua, satu tangan dikira sebagai satu anggota, itu pandangan Ibnu Hajar lah. Pada pandangan lain dalam mazhab kita juga, bahawa dua tangan dikira sebagai satu anggota. Sebab tu kalau misalnya dia cedok air pergi ke tangan satu lagi, maka hak ni tidak dikira sebagai musta'mal mengikut pandangan yang kedua. Mengikut pandangan pertama dikira sebagai musta'mal. Na'am, la yadur fil muhdithi infisalul ma' min al-kaffi ila as-sa'id. Dia kata sini tidak menjadi air itu tidak jadi musta'mal lah. Air tidak menjadi musta'mal. Di sini la yadur fil muhdithi infisalul ma' min al-kaffi ila as-sa'id. Terpisahnya air daripada tapak tangan ke tangan lah, sa'id ni bukan lengan, sa'id ni tangan kita lah, daripada tapak tangan ke tangan, gitu kot maksud dia, daripada tapak tangan ke tangan. Contohnya air tu bergerak nah, kita ambil air daripada guna tangan kanan saja nah. Tengok tangan kanan kita ni, kita ambil air, cedok air, kemudian kita pun kita gerak ke sikit ke bawah nah, cedok air, kemudian kita pun biarkan air tu mengalir dah. Kita angkat sikit tangan kita ni, biar air tu mengalir ke bawah,
Adakah air yang mengalir ke bawah itu dikira air musta'mal? Jawapan dia tidak kira sebagai musta'mal. Dia kira sebagai air yang tahur lagi. Air yang tahur lagi. Air yang mengalir ke bawah sampailah ke siku ni tidak dikira sebagai air musta'mal. Dikira sebagai air tahur lagi. Sekalipun dia tu melompak dah. Dia melompak. Bukanlah maksudnya dia tu mesti mengalir, tidak, tapi sekalipun air tu melompak. Contohlah kita ambil cedok air guna tangan kita, lepas tu kita pun saja kita buat, kita nak tunjuk kepada orang, kita nak tunjuk kita ni haling ke depan orang, kemudian kita pun pegang dah air tu, kemudian kita pun terbaikan air, ataupun kita apa dia panggil, kita terbaikan air tu ke atas, kena sampailah ke siku, kena air kita ke siku. Adakah air tu dikira sebagai musta'mal disebabkan terbaik? Jawapan dia tidak dikira sebagai musta'mal. Tidak dikira sebagai musta'mal. Bahkan air itu masih dikira sebagai air yang tahur. Wala fil junubi ifsaluhu min ar-ra's ila nahwi as-sadr. Begitu juga air yang mengalir daripada kepala ke dada ni bagi orang yang junub. Contohnya sini orang yang mandi junub kan, dia ambil gayung, kemudian dia pun ambil gayung tu, kemudian dia simbahkan kepala dia tu dengan air gunung gayung tu, kemudian air tu mengalirlah sampai ke dada dia. Air tu mengalir sampai ke dada. Bila air mengalir sampai ke dada, maka air tu tetap jadi air yang tahur, tidak dikira sebagai air musta'mal. Mimma yaghlubu fihi taqaduf. Terhadap perkara yang terhadap air tu ghalib, air yang ghalib padanya terbang, air yang ghalib padanya terbang ataupun pergi. Dia tak contoh tadi kita sebut daripada kepala sampai ke dada ni. Air yang mengalir daripada kepala sampai ke dada, hak ni dikira sebagai air yang tahir lagi. Tapi kalau misalnya daripada kepala tu tiba-tiba sampai ke kaki, hak ni dikira sebagai air yang musta'mal lah. Kalau misalnya sampai ke kaki, air tu dikira sebagai musta'mal. Tapi kalau misalnya masih berada di paras yang dekat, yang ghalib, benda tu jatuh, air tu jatuh ke tempat tu, maka masih dikira atau dada tu masih dikira sebagai air yang tahur lagi. Kayak gitulah. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.